Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel bersama saya Najwa dan abang saya. So pada video kali ini kami berdua nak makan sambal sotong gergasi. Sotong dia besar ya, kalau korang boleh tengok kat sini. Gitulah, lepas tu Najwa ada tambah ikan keli juga. Gitulah biar rasa makin mantap, makin sedap lah gitu. Bau dia pun dah sedap korang, dia punya sotong tu kuat sangat bau dia. Najwa tak sabar sangat nak rasa. So kepada yang baru setiap video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, turn on notification supaya korang tak terlepas video yang Najwa upload. Tanpa melengahkan masa, jomlah kita mula. Bismillah. So jomlah kita mula rasa, sebab bau sotong dia tu memang kuat gila korang. Jom kita rasa. Korang tengok. Wow, panas ya. Tu besar, sebesar telapak tangan ni korang. So jom kita mula rasa nasi dengan sambal dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup rasa sambal dia. Dia tak pedas sangat. Dia pedas macam manja macam tu, tapi ada rasa pedas jugalah. Terasa sotong gergasi ni pula. Bismillah. Dia tak liat tau, dia rangup. Sedap korang. Sumpah sedap gila sotong ni. Makan dengan ikan keli pun sesuai korang. Besar gila. Sumpah sedap. Semua panas-panas lagi je. Nasi pun baru masak, udang pun sama. Sotong. Udang pula. Puas hati korang makan sotong macam ni. Biasa makan yang kecil-kecil kan. Yang ni yang besar punya, memang sedap gila. Besar gila. Sorry ya korang kalau ada bunyi motor, sebab dekat rumah bawah rumah Najwa ni ada bengkel motor. Begitulah.
Sumpah sedap gila. Alhamdulillah guys, Najwa pun rasa Najwa dah kenyang sangat ya. Sebab tadi sotongnya pun besar. So tinggal segini je Najwa punya. Sebab sedap sangat tau korang. Sotong dia tak berapa layak. Najwa suka sangat dan rangup. Makan dengan ikan keli lagi sedap. Gitulah. Sama dia pun cukup rasa. Alhamdulillah guys, Najwa pun dah kenyang. Dah. So sampai di sini saja video kita kali ni. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Sarahyo.